Kualiti dia sangat bagus. Okey, tebal. Ni dia jenis model baru, design baru lah. Untuk coating, dia menggunakan silver coating guys. Kat dalam bag dia, ada sekali bagi dengan dia punya manual lah kat sini. Untuk pemasangan dia, untuk first korang bentang dulu dia punya sheet untuk bumbung dia ni. Okey, sekarang kita pasang dia punya fiberglass. Dan yang mana yang pendek. Okey, lepas tu korang masukkan bahagian atas dulu. Kita nak pasang dia punya side dia. Yang ni korang kena pasang secara bersilang. Seterusnya korang kena buckle setiap penjuru. Buckle ni kita pasang. Okey, sekarang dah siap pasang untuk dom ni.